Assalamualaikum semua. Saya nak tunjuk macam mana cara kita boleh gunakan kalau kita nak rekod untuk penerimaan. Maksud saya apa? Okey, katakanlah anda ialah in charge untuk sesuatu sistem ke, email ke. Sebab kita kadang-kadang ada syarikat tu dia suka bagi seorang saja yang in charge untuk buka email. Sebab takut nanti mungkin ada case di mana katakanlah kita ada 3 orang yang boleh access email. Katakanlah Siti, Aminah. Kita bagi 2 je lah, Siti dengan Aminah. Katakanlah Siti dia dah buka email tu, tapi dia tak print. Dia lupa nak print, dia lupa nak reply ke apa ke, action ke. Ini jadi isu. Mungkin orang tu dia pergi call pihak atasan, cakap saya dah hantar email ni tak ada feedback. Jadi nak salahkan siapa? Siti ke Aminah? Jadi masalah kat sana. So mungkin syarikat tu dia ambil keputusan untuk bagi seorang saja in charge untuk buka email hari-hari, untuk check, untuk respon. So katakanlah sekarang saya buat macam ni tau. Saya buat macam ni, saya ada staff, saya ada tarikh ni. Tarikh email. Lepas tu saya ada kat sini ialah daring, nombor 3 ni ialah daring and then sign. Macam ni Okey, macam ni dia punya template. Sebab dia mirror kan. Okey, maksud saya ialah apa tau? Staff. Ni staff ni maksudnya email tu ditujukan kepada siapa? Mungkin kepada Aminah. Ini sampel sajalah, saya buat 2, Siti dengan Aminah. Okey, untuk Aminah. Untuk Siti, sorry. Untuk Siti. Lepas tu tarikh email 11 April 2025. Lepas tu dari siapa? Daripada syarikat ABCD ke, daripada person in charge Encik Ali ke, apa benda kan. Tulis kat sini dan sign. Sign ni ialah sign Aminah lah. Sign ni ialah sign Siti lah. Jadi kita dah print email tu, kita bagi dekat Siti, kita bagilah dia sign. Nanti kalau in case one day ke Siti tu dia lupa nak feedback ke, dia lupa nak respon kepada person in charge tu, jadi kita ada proof kat sini lah yang Siti dia dah terima email tu tapi dia tak respon, dia tak feedback. Jadi kesalahan tu kita nak cari salah lah. Kita cuma nak ada satu sistem di mana semua orang akan alert. Okey, saya dah dapat dah email ni, saya kena respon. Nanti apa-apa saya terpaksa tanggungjawab sebab saya dah sign. Maksudnya saya dah terima. Jadi ada black and white kat sana, dia akan action. Benda ni adalah untuk kita nak guide orang lah. Kita bukannya nak bagi macam nak cari point finger lah, you tak ni tak lah. Benda ni kita cuba nak avoidkan supaya staff tak lupa untuk action. Sebab benda ni ialah under dia, benda email ni ialah under dia, dia kena respon. Sebab kita mungkin ada quotation, kita ada payment, jadi different orang. Kita nak spesifikkan supaya orang tu dia tahu dia ada email ni, tak tertinggal untuk feedback. Sebab kalau tinggal feedback, customer jenis yang high ni sikit, kan tak pasal kena marah pula kan. You orang ni servis teruk lah ni, kita tak nak lah macam tu. So kita ada satu cara untuk kita nak guide, untuk kita ada record sistem yang boleh guidekan kita supaya kita nak avoid masalah macam ni lah yang tertinggal ke kan. Yang ni kita buat buku tau, jangan buat kertas macam ni pula. Ni saya buat sampel je, nak tunjuk. Jadi kita kena ada satu buku, logbook ke, kita garis cantik. Tulisan saya memang tak cantik, anda buatlah cantik, pakai pembaris, pakai pen merah. Yang kita punya header ni pakai pen merah, ataupun nama ni kita pakai pen merah, atau bulang lah. Ni ialah satu pattern yang saya bagilah. Mungkin anda boleh ikut untuk nak monitor kerja anda. Okay.